Kadar kolesterol yang tinggi boleh menyebabkan penyumbatan aliran darah kerana plak yang melekat pada dinding arteri yang dikenali sebagai aterosklerosis. Jika tidak dirawat, pembentukan plak ini boleh menyebabkan penyumbatan arteri yang boleh menjejaskan sistem kardiovaskular. Selain menggunakan ubat menurunkan kolesterol, terdapat beberapa jenis makanan yang boleh membantu menurunkan kolesterol dalam badan. Jenis makanan yang menurunkan kolesterol. Ternyata terdapat beberapa makanan penurun kolesterol untuk membantu. Yang pertama, beras perang. Beras perang mengandungi vitamin B, selenium, magnesium dan fitonutrien yang boleh menurunkan paras lemak darah. Kandungan serat yang tinggi di dalam beras perang dapat membantu menurunkan gula dalam darah. Yang kedua, gandum. Gandum adalah bijirin berkhasiat yang merendahkan kolesterol kerana kandungan serat yang tinggi. Kolesterol ditukar kepada asid hempedu yang dilepaskan ke dalam usus kecil untuk mencerna lemak. Yang ketiga, sayuran daun gelap. Sayuran ini bekerja dengan mengikat asam empedu dan membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak kolesterol. Antara contoh, sayur sawi, kangkung, brokoli, paprika hijau dan kubis. Sayuran berdaun gelap juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang keempat, kedelai. Kacang soya dan hasil prosesnya seperti tauhu, tempe, tepung soya, Nutrela, nugget dan susu soya adalah makanan menurunkan kolesterol yang berkesan. Kacang soya terkandung isoflavon yang berfungsi untuk menekan kadar kolesterol jahat. Yang kelima, kekacang. Makan 2 hingga 3 hidangan kacang setiap hari mengurangkan kolesterol jahat sebanyak 10.2 mg setiap desiliter. Kacang seperti gajus, badam, walnut atau sayur-sayuran seperti kacang panjang mengandungi asid lemak tak tepu yang baik untuk menurunkan kolesterol. Tips tambahan menurunkan kolesterol. Selain mengambil makanan penurun kolesterol, terdapat beberapa petua lain yang boleh membantu mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Yang pertama, bersenam secara teratur dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Berhenti merokok dapat menurunkan kadar kolesterol baik. Yang ketiga, hadkan pengambilan alkohol kerana alkohol berlebihan dapat meningkatkan kadar triglycerida dan tekanan darah. Yang keempat, menjaga berat badan ideal kerana kelebihan berat badan atau obesiti dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Kesimpulannya, menurunkan kolesterol tinggi boleh dilakukan dengan memilih makanan yang betul. Walaupun begitu, gabungkan dengan gaya hidup sihat dan rawatan yang betul turut membantu mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Oleh itu, adalah penting untuk mengenal makanan dan gaya hidup yang sihat bagi membantu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi.